warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okey, semua boleh duduk. Terima kasih, cikgu. Sihat semua? Sihat. Macam mana raya minggu depan? Semua balik kampung kan? Baik. Balik mana tu? Perak. Perak. Johor. Oh. Hamsyari? Sarawak juga. Sarawak. Dia kamu terbang lah? Ya, Wah. Ni, Akila? Johor. Johor, dekat lah. Fasha? Saya Perak, jauh. Isna? Perak. Oh, dekat je lah, bukan kampung. Jauh juga. dia kota Kepunting juga. Kata kemunting kat mana aku cari? Perak. Terima lah. Saya balik Johor, cikgu. Oh, Johor. Okey. Cikgu balik mana? Cikgu balik Perlis. Balik. Oh. Awak. Ha? Okey, kita mulakan aktiviti kita dengan hari ini ya. Nakkan semua mau balik kampung, kita ada mesyuarat kampung. Mesyuarat kampung fasa 1. Okey, cikgu nak bagikan kepada ada kumpulan lah. Ni kumpulan 1. Ni belakang ni 3 orang ni Akila, Fasha, Husna. Kumpulan 2 Syiro, Hamsari, kumpulan 1. Jadi setiap kumpulan cikgu nak ada ketua kampung. Boleh. Okey, ketua kampung kumpulan 1, Hamsyari. ketua kampung kumpulan 2. Husna. Okey, ada ketua kampung Hamsari dengan Husna. Okey, kita teruskan dengan bila cikgu sebut orang kampung, cikgu nak semua jawab ohoi. Orang kampung. Okey, bagus semua. Kita teruskan dengan aktiviti apa kita nak belajar hari ini. Jadi cikgu nak ketua kampung tadi. Husna Hamsari. Mari depan. Ambil soalan. Ambil apa yang cikgu nak bagi ni. Okey, ni bincang belakangmu. Ni bincang belakangmu. Bincang kan? Ya. Bagi masa kamu 5 minit untuk bincang dengan belakangmu. Kita tulis cikgu. Ya, ni. Okey, sudah? Dah, sudah satu dah? Macam mana kita kampung? Oh, ada 2 jawapan? Okey, bagus. Kita kampung satu, cikgu nak dengar jawapan daripada kamu. Jawapan dulu saya. Jawapan saya yang pertama dapat membersihkan kawasan. Baca dulu soalan. Oh. Okey, baca dulu soalan, kita tunjuk gambar tu dekat kawan-kawan. Kumpulan masyarakat sedang bergotong royong membersihkan waste supaya tempat ibadat kelihatan seperti terjaga. Pada pendapat kamu, apakah kepentingan bersihkan lagi dan seterusnya? Okey, jawapan bincang yang kita dulu ialah dapat membersihkan kawasan kulit dengan bersih. Yang kedua, dapat meringankan beban antara satu sama lain. Okey. Kulit tak semua orang benar. Itulah fungsi utama gotong royong. Okey, kumpulan 2. Penduduk di kawasan perumahan kamu mengadakan aktiviti gotong royong membersihkan kawasan perumahan. Apakah kepentingan masyarakat yang rajin bergotong royong membersihkan kawasan? Yang pertama, kawasan perumahan menjadi bersih, cikgu. Yang kedua, dapat mengingatkan silaturahmi antara penduduk setempat. Okey, okey. Itu yang kita nak belajar hari ini. Kita belajar tentang sikap rajin. Sikap rajin ni amalan mulia lah. Macam gotong royong. Gotong royong, kita bila semua yang join gotong royong tu, mestilah bagi kita sama lah dapat ringankan kerja orang lain. Betul.
Okey, cikgu mana ketua kampung je dua. Kata depan. Ambil tugasan seterusnya. Apa kan? Okey, cabut. Cabut. Ni. Okey. Balik kumpulan kamu dulu, baru pecah kat telur kamu. Air dua. Ha. Okey, satu kan? Sampai di situ. Okey, pecahkan telur kamu. Koyak kan? Koyak. Okey, cikgu terangkan apa yang kamu kena buat. Okey, kamu dapat tu, ni ada dua. Dia ada kepentingan tingkat rajin dengan keburukan tingkat rajin. Kamu bincang dengan kumpulan kamu, artikan dulu kepentingan tingkat rajin dan keburukan tingkat rajin. Lepas tu, kamu datang tanpa ada harapan dan baca balik. Terangkan balik kepada kawan-kawan. Cikgu bagi masa 5 minit. Tak? Bulan 1 dah? Dah. Bulan 2? Dah. Okey, kita buat bagi kumpulan 2 dulu lah. Bulan 2, kita kampung kan nak hantar wakil lain? Wakil lain, wakil lain. Okey, kita kampung pilih lah penduduk kampung pula. Grade 2 tak boleh cikgu. Ya, dua-dua boleh. Baca dulu, tu baru tampal kepentingan atau keburukan. Okey, yang saya dapat masa depan mudah. Dan yang lagi satu contoh yang tidak baik. Masa apa? Masa depan mudah, contoh yang tidak baik. Okey, yang tu kepentingan atau keburukan tingkat rajin? Keburukan. Keburukan, okey. Kita ada keburukan. Okey, orang kampung seterusnya. Saya dapat hidup lebih senang. Lepas tu hidup lebih teratur dan masa tidak dibazirkan. Okey, yang tu kepentingan atau keburukan? Kepentingan. Okey, kamu tanda dulu kepentingan. Okey, baik. Terima kasih Fasya. Okey, kita teruskan dengan kumpulan 1. Kumpulan 1 nak hantar Penduduk kampung. penduduk kampung saja. Kita kampung salah. Okey, kita kampung mana? Okey, kita kampung ke penduduk kampung. Kumpulan 1. Okey. Ketua kampung boleh dulu. Eh, kan? Okey. Baca. Tidak mudah putus asa. Okey, dia tergolong dalam kepentingan dia. Kepentingan. Okey. Oh. Tak dulu. Okey. Yang kedua, boleh capai impian dia. Okey, nombor satu. Dia ada kepentingan dia. Betul. Dan yang terakhir ialah lebih yakin diri. Betul. Buat. Kepentingan atau keburukan? Saya daripada berbincang, saya memang pegang semua kepentingan. Semua kepentingan. Kepentingan. Betul. Betul? Betul? Betul. Betul. Okey, mana orang kampung? Saya pula. Yang pertama kurang yakin diri. Orang yang sendiri apa dia? Keburukan sikap rajin. Betul. Betul ke? Betul. Saya dah faham dulu. Yang seterusnya susah capai impian dekat keburukan. Betul.
lagi cepat putus asa. Boleh, keburukan. Okey, kita dapat. Okey, terima kasih. Ciri kumpulan satu, kira dan cari. Okey, kita dapat lihat kat sini kepentingan kita rajin, iaitu tidak mudah putus asa, boleh capai impian, lebih yakin diri, masa tidak dibandingkan, hidup lebih teratur, hidup jadi lebih senang. Okey, semua betul lah. Keburukannya ialah contoh yang tidak baik, kurang yakin diri, masa depan mudah, susah capai impian dan cepat putus asa. Okey, nampak ya? Kita kena gerak ke aktiviti seterusnya sebab dah macam tak cukup masa. Okey, ni kita kampung. Kita depan. Kamu sangat sibuk. Kita kampung. Ambil dulu. Kita balik ke meja awak. Bye. Okey, aktiviti seterusnya, cikgu nak setiap bulan tulis kesan perabaian sikap rajin dalam masyarakat. Satu kumpulan cikgu nak sekurang-kurangnya 3. Lagi 3 minit. Satu minit lagi. Dah semua? Sudah. Sudah kampung? Ya. Orang kampung? Lupa ni orang kampung? Okey, cikgu nak tak mahu kita kampung dah. Duduk kampung pula. 2 orang datang ke depan dan baca balik apa yang kamu tulis. Kampung 1. Okey. Shiro. Apa yang kamu tulis? Kesan perabaian sikap rajin dalam masyarakat.
Okey, yang pertama saya tulis suasana akan menjadi tidak harmoni. Yang Betul. kedua, taman perumahan akan menjadi kotor kerana masyarakat tidak rajin. Betul. Yang ketiga, masyarakat senang mendapat penyakit berjangkit. Betul semua. Betul. Orang kampung. Oi. Okey, terima kasih Ciro. Okey. Apa kampung luar pula? Yang pertama, masyarakat menjadi huru-hara. Betul. Yang kedua, berlaku pergaduhan dan pertengkaran. Betul. Yang terakhir, masyarakat menjadi pemalas. Betul. Okey, baik. Terima kasih. Orang kampung. Okey, itu saja aktiviti kita pada hari ini. Sekian, terima kasih semua. Terima